Hai, tu sini dulu. Hai, nah. Nah. Adik sini, lagi ayam terkeluar ni. Ha, lagi ayam keluar dia tinggi. Ha, nampak dia tinggi dah. Ha. Tu. Tu cepat tu. Ha, tu dia. Hai, tengok orang sama. Lari jatuh. Cepat jom. Tengok atas tu ada apa, Cun? Tengok aiskrim tu. Duduk atas tu. Sayanglah. Kedai candy tak? Tengok sini. Tengok. Kamera. Sini. Chai Bistro. Dengar bunyi tu. Tak tahu mana. Mana? Tu Sky Dome. Hai, track tu. Oh, Skyrek. Kerek lu jom. Skyrek. Lari juga. Sini ya. Jom. Pasal dia pun tutup dah. Oh, stok dia kata tutup. Atas tu kakak tidak dia nak turun kot. Tak boleh dia turun terus. Bang, dah dia tak kat tengah tu kan dia berhenti. Ha. Dia buka pintu. Kalau tidak dulu boleh turun. Ya, ni ten-ten tengah kita duduk ni. Ngekok tu dia. Kata dia ada berhenti kan. Tu dia macam ada rumah-rumah tu memanglah dia berhenti kita betul tu dia. Oh, tadi berhenti ya. Berhenti ya. Kali ya, aku tak nak mula nak naik dua kali. Dia nak bagi tak goyang. Dia kalau ada angin automatik dia stop. Tak boleh. Ada angin dia stop. Betul tak? Ina? Buka pintu ke? 3D art. Ina ingat kan? Ina naik dah umur 6 tahun. Ina 6 tahun naik dah atas ni. Nah, buat yang tu. Nak? Esok kalau nak main ni, makanan apa buat dalam beg. Tak payah ni. Ha? Tak payah tinggal. Tak payah pegang. Di mana pun mandi ke apa ke. Ha, mandi mana-mana ke apa ke, bubuh dalam beg. Boleh depa bagi ni. Dia tak kotak ni. Bubuh dalam beg lepas. Ni. Boleh ambil balik. Bukan tak boleh minum lah. Hei, bagi ni. Tu ayak ni tu. Ginseng. Kakak tengok ayah hantar Bukan ayak bantar tu, ayak apa tu ha, macam pasugi tu. estrogen. Hmm. Lah
Kau duduk minum kata lah. Ginseng tak boleh, budak-budak tak boleh. Tajam. Jom lah kita pergi 3D dulu. Jom. Habis dah. Lepas tu kita boleh hak yang 3D art pula. 3D art tu siapa? Sejuk lah. Ni dah banyak mak. Yang boleh tu banyak. Boleh ambil. Ni skrin gulung. Skrin fantasi. Lah. Cepat adik, lari sini. Cepat. Laju adik. Nah. Cepat. Cepat nah. Nombor 1 nah. Cepat nah. Ada. Duduk sini dulu. Tunggu sini dulu. Ini pun tak sampai lagi. Cepat. Baby tak boleh masuk. Malam baby tak boleh masuk. 15 minit lah. Baby kosong 4 tahun adik. Hah? Kita tak boleh masuk. Tidur malam. Baby tak boleh masuk. Dia kena tak masuk. Patan tak boleh. Tanya. Pergi tanya lu, pergi tanya lu. Dia tidur. Kau tak masuk. Masuk lah. Muat. Nak tunggu lah. Tadi kita berada dekat Sky Track, Skyrack. Skyrack ni boleh tengok 3D punya apa? Dia pergerakan lah. Dalam dia seat tu dia akan bergerak. Dia tempat dia lesok dalam. Masuk kat sini guna kita punya tiket daripada Sky Cap kita tu. Hanya kita scan saja dekat pintu depan tu dah boleh masuk. Kita tunggu saja. Bila masuk dalam tu lebih kurang dalam 2 minit macam tu lah. Asal dalam 2 minit kan tu. 2 ke 3 minit kan. Lepas tu habis. Tu di depan ni. Duduk depan. Eh. Nampak nak tu lah. Nampak. Baik. Baik ni. Baik dia. Naik ni tau. Kan di depan kan. Mesti di depan mesti nampak lah semua. Duduk belakang. No. Kami duduk nombor 3. Siapa duduk belakang kali? Siapa duduk depan kali? Kami duduk nombor 3. Siapa terpisah? Tadi kakak duduk ni. Sah, jom. Ha? Dia duduk belakang. Belakang kali. Ha? Dia duduk tak tahu apa-apa. Cakap habis lah. Dia pun Sah nak pakai apa spek tak mau pakai. Kalau tak pakai tak nampak tak nampak. Dah jom kita pergi 3D museum. 3D museum. Jom Ini. bawa dia pergi tak Jom.
Skydrome tak nak. Skydrome tu apa? Jom. Cepat adik, main sini. Jangan saya terbah lagi. Ni apa? Atun, ayak minum dulu. Bagi habis. Minum. Ni, ni. Skydome. Ni. Skydome. Ya, unta. Cepat. Tu. Dalam tu ada dinosaur. Tu. Skydome. Mana tangan adik? Scan. Jangan tengok bawah. Nampak tu orang panggil apa? Feedback. Dia berkepok tu. Jalan. Jalan. Jangan tengok bawah. Oh, kita beraton lah ni. Oh, tadi Boy. ni mana dia? Ada. Modus sini. Aduh, jom. Tak apa. Tak ada duduk apa. Jom. Semua dah sampai. Selamat datang ke Langkawi Skydome. Komander bagi taklimat kau tak dengar. Dari sini kita boleh tinjau mana-mana. Canggih kan? Cantik pula. Boy, hujan Dan paus pila yang boleh bantu helang boy. Tapi korang kena carikan kristal kat lagu baru untuk itu ada mana? Wah, cantik kan? Cepat. Tengok sini. Boy. Kuasa. Tempat dia boleh letak dia.